jalan ni. Wow. Tu jangan lupa subscribe channel Wanan Little Perang Abang pergi berjuang dengan saya. Okey, hari ni kita jalan-jalan di Keluar Nek Sedap ni. Ni kita ambil daripada kita ambil Mulai kita pergi keluar. Kakak. Ya. Ke atas. Aku tengok. Takut ibu lah. Bukan. Ini apa? Kita dah sampai. Jadi kita api keluar. Kakak. Sekarang nak pergi makan kat kawasan ni. Kita jalan-jalan sambil-sambil bersenam. Oi, panasnya. Coy. Ini tempatnya. Parade Coffee Keluar. Okey, jap masuk iklan jap Masuk iklan kamera jap. Okey, yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 Full HD, okey, Wi-Fi, sila klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey. Jangan lupa dapatkan kamera Rockcam S3 Full HD Wi-Fi. Okey, jom sambung video balik semula. Dapatkan sekarang. Naik. Nak pergi sekolah. Adik.
Kakak. Kakak naik, kakak naik. Oh, ni lah. Ini Spiderman. Nak. Kakak. Senyum. Baik-baik. Oh, ni lah. Ni. Kita masih di street art peluang panjang daripada ujung sana tu sampai ke ujung habis dekat bangunan panjang dia ni art street. Ini kita jalan kaki je jalan kaki je. Kita jalan kaki kawasan terdekat lah, tak sampai 10 minit lah. Nampak kakak? Oh. Negarakan. Okey, ini penghujung dia penghujung dia yang saya cakap tu. Ujung merah burung kakak tua. Ibu, burung kakak tua. Apa nak kakak? Kita lepas kat mainan ni. Ibu ni betul. Ada tu Spiderman. Nak. Kakak. Senyum. Okey, kita dah sampai tempat Sharushiro. Ngepot, tempat dia nama Ngepot. Ni jalan kaki jalan kaki je kat kawasan sini. Ni area jalan 10 minit je. Ni kalau jalan dalam 6 minit. Masih lagi kat stesen kereta api Keluang Ngepot. Ini saya pakai mat ni. Mat tapi setting jalan kaki lah. Hujan dan renyah ya. Orang dalam nampak kabin. Ni kita dah makan Okey lah, harga kat sini berbatutan lah. Macam rumah 4,5, saya 8,5. Ngepot kabin Sharushiro. Dek. Dah sampai dekat Keluang Cafe.
Ni destinasi ketiga. Ni kita naik Grab kita naik Grab. Sebab perjalanan ke jalan kaki setengah jam. Kalau naik Grab 7 minit. Tapi RM6 lah. Okay, jom. Keluang Cafe. Ni destinasi ketiga kita. Keluang Cafe. Cafe. Jom kita masuk dalam. Ni kopi ni sudut-sudut dia punya kafe dia, kopi dia. Kalau nak beli kan, bayar kat depan ni. Bagi kakak minum. Adik pula, adik. Okey, kita dah selesai. Tadi kita dah pergi apa tu? Ya. Keluang Coffee. Keluang Factory. Tapi kita pergi tu saya lepas pergi makan tu saya terpaksa naik Grab lah. Okey, kalau naik Grab kalau dah jalan kaki macam saya cakap dengan awak tadi 30 minit. Pergi balik dah 30 minit. Jadi kita orang naik Grab. Okey, untuk Grab pergi tadi RM6, balik RM5, 7 minit saja. Okey, tapi lepas pergi yang kafe tu, Kilang tu, terus pergi kat sini lah. RM5 Grab. Ni kita orang dah dalam perjalanan nak balik ni. Okey, tiket pukul 4 suku. Ni dah pukul 3.30, dah pukul 3.30. Okey, ni nak gerak ke stesen kereta api Pulat. Okey. Okay, ni kita dah sampai dekat stesen kereta api Keluang. Okey. Kita minta tiket pukul 4 suku ni, kita dah sampai, standby siap. Nanti senang sikit. Okey.